Pakai plug. Semua motor. Owner nak restore aircon ke macam mana? Owner nak baiki kereta. Nampak tengah baik. Tapi banyak sangat. Dia ada duit. Dia nak kereta ni dalam keadaan yang mantap. Memang teruk lah. So, kenapa kena buka ni lagi? Cooling coil. Sebab cooling coil satu je. Tak ada benda lain mana nak minta? Cooling coil dengan damper. Sama lah projek. Restore dia. Pakai plug, aircon system, cooling coil lah. Iman pun tolong sekali. Okay Man? Ni ada. Dapat dia, korang tengok condition. Balik lah, owner nak tukar. Asam Jawa betul. Kereta ni restore aircon. Kereta ni pula restore bahagian leaking. Apa? Leaking oil seal. Leaking oil seal. Oil seal tak betul. Banyak. So kalau korang nak restore, Roger dia link kat bio. Nampak penuh sampai hujung sana. Macam hujung sana tu Excel lah. Excel, and then yang sebelah dia steering rack. Jom kita bawa bahagian steering. So untuk steering rack dengan steering column, dimple sekali untuk kereta ni. Okay, book appointment link kat bio. Jangan lupa follow, save video ni. Kalau korang nak tahu masalah aircon kereta korang rosak, apa tanda-tanda dia, Roger link kat bio. Assalamualaikum.